Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar setia Bual Bicara Persada Bahasa. Anda bersama kami dalam siri khas yang bertajuk Santun Digital Suara Intelektual. Bersama anda, saya Muhammad Izzahan bin Muhammad Zamri serta sahabat saya Ahmad Zul Hashimi bin Ahmad Zaidi. Dan pada hari ini kita nak berbincang tentang keutuhan wacana berdasarkan penulisan akademik yang bertajuk Bahasa Komunikasi dalam Era Digital Menjana Keberkesanan Penyampaian Ilmu dan Maklumat. Baik, jadi setelah kami melakukan perbincangan yang mendalam, kami memutuskan untuk menggunakan penulisan tugasan 2 daripada Izzahan untuk diolah dan diterangkan dalam video kali ini. Pertama sekali kami akan memberitahu yang kami menggunakan format APA edisi yang ke-7 dan kami juga akan memberikan penerangan tentang penulisan akademik. Iaitu berkaitan dengan keutuhan wacana serta contoh-contohnya. Betul. Teks ini sebenarnya satu contoh penulisan akademik yang sangat baik. Ia bukan sahaja memaparkan isu komunikasi digital, tetapi menunjukkan bagaimana penulis menjaga keutuhan wacana dari awal hingga ke akhir petikan. Betul. Saya sangat setuju. Seperti yang kita tahu, wacana yang utuh bermaksud keseluruhan teks yang saling berkait rapat. Tak kiralah ianya dari segi makna, kosakata, struktur dan kronologi masa. Kalau salah satu mempunyai struktur yang goyah, maka materi tersebut tidak menjadi berkesan dan kabur. Tepat sekali. Jadi, hari ini kami akan membincangkan 4 aspek keutuhan, iaitu keutuhan semantik, leksikal, gramatikal dan juga kronologi. Semua ini boleh kita lihat dengan lebih jelas dan mendalam dalam teks oleh Muhammad Izzahan, iaitu teks saya sendiri. Pertama sekali kita akan menerangkan tentang keutuhan semantik. Baik, kita mulakan dengan keutuhan semantik iaitu keselarasan makna dalam wacana. Dalam teks ini Izzahan, saya perasan maknanya sangat konsisten, jelas dan tepat. Saya perasan Izzahan mengekalkan fokus terhadap kesantunan berbahasa dalam komunikasi digital daripada mula sehinggalah ke akhirnya. Apa yang Izzahan buat ni sangatlah bertepatan dengan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka di BP pada tahun 2025. Ya Zul, terima kasih. Dalam perenggan awal, penulisan saya menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi mengubah cara manusia berinteraksi dan menekankan bahawa kesantunan berbahasa menjadi asas kepada komunikasi berkesan dan beretika. Hal ini juga turut dijelaskan dalam DBP 2025. Hujah ini dikembangkan semantiknya bila penulis mengaitkan dengan teori kesantunan Leach 1993. Hal ini menunjukkan hubungan antara etika dan kecekapan dalam berbahasa secara digital. Betul sekali Izzahan. Semantik teks ini kuat sebab makna kesantunan bukan sekadar adab yang sopan, tetapi ianya dibentangkan sebagai strategi komunikasi yang sangat berkesan. Seperti yang telah pun disebut oleh Muhammad Sultan dan Nora Zahar pada tahun 2022, prinsip kesantunan ini boleh diaplikasikan dalam ruang digital bagi mewujudkan interaksi yang lebih harmoni. Dan kalau kita lihat perenggan seterusnya, makna itu tidak bercanggah. Apabila penulis bercakap tentang kesantunan dalam konteks pendidikan, maknanya masih berpaut pada mesej yang asal, iaitu menjaga etika dalam komunikasi maya antara pelajar dan pensyarah. Ini juga berada dalam
Penulisan Ismail, Rahim dan Kamal 2024. Penerangan yang sangat-sangat menarik daripada awak, Izhan. Setiap contoh dan teori yang dibawa masuk untuk menyokong makna utama, tiada perenggan yang lari ke arah lain seperti isu ekonomi atau teknologi semata-mata. Hal ini jelas menunjukkan bahawa keutuhan semantik yang sangat baik telah pun diguna pakai dan diaplikasikan dalam penulisan kedua awak, Izhan. Setuju. Kalau wacana ini tidak semantik, kita akan nampak percanggahan makna antara perenggan. Tetapi, di sini, maknanya sangat konsisten. Hal ini kerana semuanya kembali kepada tujuan tunggal dan asal. Ia membina komunikasi digital yang beradab dan berkesan serta perlu diterapkan dalam kalangan pelajar. Baik, sekarang kita akan meneruskan dengan keutuhan leksikal, iaitu ianya merupakan contoh keutuhan wacana yang kedua. Keutuhan leksikal ini berkaitan dengan penggunaan dan pengulangan kata yang menjadikan teks lebih bersifat kohesif. Dalam teks yang telah pun ditulis oleh Izhan, penulis banyak menggunakan perkataan kesantunan berbahasa, komunikasi digital dan penyampaian ilmu. Ya, itu yang kita panggil pengulangan leksikal. Pengulangan ini bukan sekadar untuk mengisi ruang semata-mata, tetapi untuk menegaskan tema utama yang ingin digunakan. Menurut Wardah Ismail, Azizah dan Rosli 2023, pengulangan istilah dalam konteks komunikasi pelajar dapat memperkukuh pemahaman dan memberi kesinambungan dalam mesej yang ingin mereka sampaikan. Betul, saya sangat-sangat setuju dengan apa yang telah awak lontarkan sebentar tadi. Selain daripada itu, penulis juga menggunakan sinonim dan kolokasi seperti adab, etika dan keberadaban. Serta empati digital juga tidak dilupakan oleh Izhan dalam penulisannya tersebut. Kesemuanya membawa makna seerti sekaligus mengekalkan kesinambungan leksikal dalam keseluruhan teks, seperti yang telah ditegaskan oleh Shui Siu Chong pada tahun 2025. Saya juga memerhatikan penggunaan istilah formal seperti literasi digital, komunikasi profesional dan juga kompetensi komunikatif yang turut ditekankan oleh Mastam, Mokhtar dan Zaharuddin 2024. Kesemua istilah ini berada dalam domain linguistik dan juga pendidikan. Hal ini menunjukkan konsistensi leksikal yang amat kuat dan tepat. Penulis tidak keluar dari bidang yang sedang dibincangkan. Tepat sekali. Bahkan rujukan daripada institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Utara Malaysia juga memperkukuh keutuhan leksikal. Kerana ia meletakkan teks dalam konteks akademik yang sebenar. Kalau nak dibandingkan, teks yang tidak leksikal biasanya ada campuran gaya bahasa yang tidak sekata. Contohnya, tiba-tiba guna bahasa pasar atau bahasa rojak yang lebih diketahui dan dikenali. Tetapi dalam teks ini, semua dikawal dengan baik dan tersusun, menjadikannya satu wacana yang berdisiplin dari segi leksikal. Baiklah, sekarang telah pun tibanya masa untuk kita menerangkan keutuhan wacana yang ketiga, iaitu keutuhan gramatikal. Dalam teks yang telah pun awak buat ni, saya boleh memberitahu tentang struktur ayatnya yang memang cemerlang menurut saya. Penulis bijak menggunakan penanda wacana seperti oleh itu, seterusnya, tambahan pula dan akhirnya. Hal ini menunjukkan bahawa Izhan meletakkan kesinambungan hujahnya dalam penulisan tersebut. Betul. Itu merupakan contoh penanda kohesi gramatikal yang menghubungkan ayat antara perenggan.
Sebagai contoh, ayat. Oleh itu, perbincangan ini meneliti pengamalan kesantunan berbahasa dalam era digital. Dapat menunjukkan transisi logik daripada idea umum ke fokus utama yang juga dijelaskan dalam DBP 2025. Saya juga suka penggunaan struktur ayat majmuk. Sebagai contoh, kesantunan berbahasa dalam persekitaran digital bukan sekadar penggunaan kata sopan, tetapi melibatkan kebijaksanaan komunikatif. Ini merupakan ayat majmuk yang bertingkat. Ianya menunjukkan kematangan sintaksis. Dan kalau kita lihat dan kita teliti bersama-sama, rujukan kata ganti juga tepat. Ia, ini, tersebut, semuanya jelas rujukannya. Tiada kekeliruan. Itu menandakan keutuhan gramatikal dijaga dengan teliti dan juga tepat. Selain itu, struktur ayat aktif dan pasif digunakan dengan seimbang. Penulis menggunakan ayat aktif bila mahu menegaskan tanggungjawab individu dan menggunakan ayat pasif apabila mahu mengekalkan kesopanan. Ini seiring dengan Dapatan Anwar 2025, beliau menekankan bahawa gaya komunikasi digital perlu mengekalkan kejelasan dan keharusan dalam struktur pembinaan ayat. Menarik juga. Bila kita lihat penggunaan penanda gramatikal seperti oleh hal demikian atau secara tidak langsung. Ia bukan hanya sekadar menyambung ayat, tetapi menandakan tahap pencapaian sesuatu hujah. Daripada sebab kepada akibat. Ini dapat mengetahui cara penulis mengekalkan aliran logik dalam ayat yang ditulis. Jadi, memang sudah terang lagi bersuluh. Dari segi gramatikal, teks ini bukan sahaja betul dari aspek tata bahasanya, tetapi juga menunjukkan kemahiran menyusun hujah melalui struktur dan penanda wacana yang tepat. Jadi, mari kita bersama-sama ke segmen seterusnya, iaitu keutuhan kronologi. Dalam teks ini, aliran masa dan juga perkembangan hujah sangat sistematik dan disusun secara rapi. Ya, saya semua setuju. Penulisan yang telah pun dibuat oleh Izahan dimulakan dengan transformasi komunikasi manusia di era digital. Kemudian Izahan bergerak kepada isu kesantunan, lalu diikuti dengan cabaran seperti bahasa roja dan penggunaan emoji yang menurut Annie Flip 2022. Dan akhirnya, Izahan mencadangkan langkah yang strategik untuk memperkukuh kesantunan dalam berbahasa ketika menggunakan peranti digital. Hal ini turut ditegaskan oleh Universiti Utara Malaysia pada tahun 2022. Oh begitu. Jadi jelas tak bahawa wacana tersusun secara kronologi dari konteks umum ke fokus khusus. Kemudian ke penyelesaian dan rumusan. Peralihan masa seperti tambahan benda, seterusnya dan akhirnya dapat membantu pembaca mengikuti aliran logik tanpa mengalami sebarang kekeliruan. Malah, dalam bahagian akhir, penulis menutup hujah dengan pandangan masa depan ataupun harapan bahawa kesantunan digital perlu diterapkan secara berterusan untuk membentuk masyarakat cyber yang beretika. Hal ini turut dinyatakan oleh Mastam et al. 2024. Ini juga memperkukuh kesinambungan kronologi dari masa kini ke masa depan. Itulah keindahan susunan masa dalam penulisan ni. Kalau tiada kronologi yang jelas dan nyata, teks akan kelihatan melompat-lompat dan berterabur. Tetapi di sini, setiap perenggan membawa pembaca dari satu peringkat pemikiran ke peringkat seterusnya dengan teratur
dan juga jelas. Saya sangat setuju dengan apa yang telah pun ditulis oleh Izhan. Saya sebagai pembacanya, saya dapat meyakinkan kepada anda semua bahawa teks yang ditulis merupakan teks yang sangat jelas, tersusun dan rapi. Jadi, teks yang ditulis ini merupakan teks yang lengkap dan juga mengikuti format yang betul dan juga tepat. Baiklah. Dan jika yang tadi merupakan contoh kebutuhan wacana yang terakhir, bagi mendalami dan lebih memahami berkaitan dengan kebutuhan wacana, saya akan memberikan beberapa contoh tambahan dan refleksi agar bukan sahaja kami berdua, tapi juga penonton-penonton untuk lebih memahami tentang apa yang kami bincangkan. Jikalau kita nak kaitkan dengan situasi semasa, bayangkan kita tulis topik etika komunikasi AI dalam pendidikan. Jika ayat pertama kita kata AI kini digunakan dalam bimbingan akademik. Ayat kedua, namun kurangnya kesantunan bahasa boleh menjejaskan reputasi ilmiah. Dan ayat terakhir, oleh itu, pelatihan berkomunikasi beretika perlu kita terapkan dari semasa ke semasa. Kita sebenarnya sedang meniru keutuhan semantik dan kronologi seperti dalam teks ini. Betul sekali. Kalau dalam teks itu, pengulangan kata, santunan dan komunikasi digital berfungsi membina kohesi leksikal, maka dalam contoh kita, pengulangan etika dan AI pendidikan berperanan dengan fungsi yang sama. Ini menunjukkan bahawa prinsip wacana ini boleh diaplikasikan di mana-mana konteks, tak kira di mana pun berada. Jadi jelaslah bahawa hal yang kita bincangkan ini bukanlah hanya sekadar teori semata-mata. Prinsip semantik, leksikal, gramatikal dan kronologi boleh kita gunakan dalam semua bentuk penulisan tanpa mengira subjek mata pelajaran. Termasuklah laporan, esei maupun artikel ilmiah. Tambahan pula, menggunakan penggunaan kesemuanya, sesuatu penulisan akan menjadi lebih gramatis dan menarik audiens untuk membaca penulisan yang ditulis oleh penulis tersebut. Jadi, setiap penulisan yang dilakukan mereka akan mendapat tarikan lebih ramai dan menarik. Baik Zul, untuk merumuskan perbincangan kita pada hari ini, saya rasa teks bahasa komunikasi dalam era digital yang ditulis oleh saya ini menunjukkan keutuhan wacana yang sangat tinggi dan mengikuti format yang amat tepat. Makna konsisten DBP 2025, kosakata seragam Muhammad Sultan dan Nur Azhar 2022, struktur ayat tersusun Ismail et al. 2024 dan kronologi hujah logik Universiti Tentara Malaysia 2024. Saya sangat setuju dengan apa yang telah kita katakan sebentar tadi. Seperti yang Izhan memberitahu kita semua sebentar tadi bahawa penulisan Izhan sangatlah tepat menepati ciri-ciri yang diperlukan untuk menulis sebarang penulisan ilmiah. Kesemua aspek wacana itu bekerja secara bersama untuk membentuk teks yang bukan sahaja informatif tetapi juga beretika dan bernilai ilmiah. Penulis bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi beliau membentuk cara berfikir pembaca tentang pentingnya kesantunan dalam dunia digital, tambah-tambah lagi pada kita di era serba moden hari ini. Jadi, secara keseluruhan, keutuhan wacana ini mencerminkan kematangan bahasa dan pemikiran penulis. Kalau semua pelajar boleh menulis seutuh ini, saya yakin penulisan akademik kita akan lebih dihormati di peringkat global dan dipandang tinggi oleh semua golongan masyarakat. Betul, Chris. Wacana yang utuh,
bukan sekadar ayat yang indah semata-mata, tapi ia membawa makna yang mantap, susunan yang logik dan nilai yang berpaksikan etika. Itulah inti sebenar komunikasi yang berkesan. Seperti yang telah pun ditekankan oleh DBP 2025, komunikasi beretika menjamin keharmonian dan kredibiliti dalam penyampaian ilmu. Tak kiralah dalam penulisan apa sekalipun. Nampak sekali Zul. Semoga perbincangan kita hari ini dapat membantu semua golongan pendengar, tidak kira usia. Hal ini untuk memberi kefahaman tentang bagaimana keutuhan wacana boleh menjadikan penulisan akademik bukan sekadar informatif, tetapi juga berpengaruh dan beradab. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi mendengarkan bual bicara kami sehingga ke penghujungnya. Jadi saya Ahmad Syakimi bin Ahmad Zaidi dan saya Muhammad Izhan bin Muhammad Zamri mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar setia Bual Bicara Persada Bahasa yang bertajuk Santun Digital Suara Intelektual. Jadi, tamatlah sudah Bual Bicara pada hari ini. Saya tutup dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi pada waktu dan episod yang akan datang.